Sebelum tuan-tuan tanya, saya minta tuan-tuan semua berdoa kepada umat Islam Thailand di atas ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kita selalu menyebut dalam banyak keadaan dan kesempatan, sesungguhnya kafir itu kafir, walaupun kita hiasi dengan berbagai-bagai. Saya sebutlah di surau ni, sama ada pihak surau setuju ataupun tidak, tak ada masalah bagi saya. Tuan-tuan agak-agak lah, tuan-tuan agak-agak, kalau sekiranya orang kafir memerintah negara ni, ada tak agak-agak orang kafir buat kongsi raya? Agak-agak lah. Agak-agak ada lah. Saya percaya ada. Tak pernah pun orang mereka fikir nak meraihkan sehingga mereka nak bertolak ansur dengan agama. Kita buat pun mereka tak apa datang, betul tak? Tapi orang Islam kadang-kadang mereka cuba nak bertolak ansur sehingga perkara yang membabitkan berhubung dengan agama mereka sendiri pun. Bukan saya anti pada tu, tapi kongsi raya saya anti ya. Ya. Samakah kongsi raya? Samakah raya kita dengan apa-apa raya yang makan raya? Tak sama. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum supaya kamu menyempurnakan bilangan hari, dan supaya kamu membesarkan Allah di atas cara yang telah Allah Ta'ala tunjukkan pada kamu, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Samakah dengan dibabali yang mensyirikkan Allah untuk kita kongsi dengannya? Tak sama. Habis dah umat Islam Thailand tu macam-macam, gambar raja pun pelekat lah, Raja Siam tu di rumah mereka. Mereka pun seluar sama pendek dengan seluar Siam. Sebahagian mereka lah, bukan semua. Dia orang pun cakap Siam lah. Tapi nama kata kafir Siam ni, dia lanyak macam tu lah juga. Satu orang tokoh pergi ke Singapura, kemudian berkata kepada rakyat Singapura, tokoh agama, jika apa-apa berlaku kepada negara Singapura ni, ucapan dia disiarkan dalam TV Singapura, jika apa-apa berlaku pada rakyat Singapura ni, ketaatan rakyat Singapura hendaklah bersama dengan kerajaan Singapura. Jika apa-apa yang berlaku pada Singapura ni, ketaatan umat Islam Singapura hendaklah bersama dengan kerajaan Singapura. Tuan-tuan tahu apa maksud dia apa-apa berlaku? Jika sebarang krisis di rantau ni, dia sebagai tokoh agama, pihak abang kata hampa kena bela rakyat kerajaan hampa sekalipun bertentangan dengan kaum muslimin yang ada di sekitaran hampa. Pun sampai hari ini tak pernah pun kerajaan Singapura bagi kelebihan pada rakyat Islam. Macam itulah mereka ditindas dan ditekan dalam segala penjuru. Filipina sama juga orang Islam ditekan dan ditindas. Myanmar sama juga mereka diburu. Sehingga kan Bosnia dan Herzegovina yang begitu teruk dah Islam dia pun, tetap mereka diburu dan dibunuh. Kita bukan resis yang nak menghasut orang masalah perkauman, tak. Tetapi orang Islam kena sedar hakikat dirinya dan dunia di sekelilingnya. Dunia di sekeliling ini melihat Islam sebagai musuh mereka. Pada hari mereka tidak kuat, mereka sanggup menjadi kawan kita. Tapi pada hari mereka kuat, mereka tak pernah menghormati kita. Patutnya kerajaan Thailand ada juga penghormatan pada negara Malaysia yang kebanyakannya orang Islam. Dia tak kira, dia buru, mereka lari, dia bunuh, dia tangkap imam-imam, dia tangkap tokoh-tokoh agama, dia jadikan buruan, dia bunuh wanita. Dia tak pernah hormat kepada perasaan kita. Kita je bila cakap, kita jangan emosional benda ni. Benda ni hanya orang Islam je kata. Dunia keseluruhannya demikian. Kalau kita kutuk mereka pun jangan, walaupun mereka tu macam-macam dia buat pada rakyat Iraq. Dan tengok macam mana dia tembak seorang wanita
tentera mereka yang sedang mengandung dibunuh. Dan kita lah tuan-tuan kena sedar hakikatnya. Kerana yang tak sedar ni kita ya. Kerana sekarang semua program yang melalaikan ni khas untuk kita. Orang lain tak, orang lain semua sedar apa yang akan berlaku. Kita lah sentiasa kata kita aman, kita selamat, kita kongsi raya kita. Kita yang kata, orang lain tak kata. Orang berfikir jika suatu hari mereka dah. Hari ni kita sebut benda ni, mungkin orang kata tidak, tapi mungkin 20 tahun lagi orang kata ya, benar apa yang pernah diberi peringatan ini.